Signature DIY memberi planning lah, menunjukkan macam mana cara nak buat bisnes Dobi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusof bin Abdul Rahim dan ini bisnes partner saya. Saya Mak Zainuddin bin Abdul Syukur. Assalamualaikum, saya Iza Atira. Ini kakak saya Iza Iliana. Jadi kami datang ke sini mewakili ayah kami, Encik Muhammad Razali bin Osman. Saya Zaidi ya. Mula-mula kami dapat tahu tentang bisnes DIY ni, Dobi DIY ni melalui Facebook aja. Saya dapat info mengenai Signature DIY ni daripada Facebook. Dan ayah saya dah berumur lebih 50-an. Jadi dia ada planning lah untuk buat bisnes sebagai side income dan juga sebagai persediaan untuk pencen. So kami start dengan berjumpa di pejabat HQ Signature DIY dan berbincang dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bisnes ni. So kami dapati ianya sangat menarik. So kami mencuba untuk melabur dalam bisnes ni. Pihak Signature DIY memberi planning lah, menunjukkan macam mana cara nak buat bisnes Dobi ni. Setelah kami lihat dia punya plan apa semua, jadi kami yakin untuk cuba. Akhirnya setelah beberapa bulan proses, akhirnya kami ada di sini untuk mencobaan. So harap-harap bisnes ni akan memberi peluang pendapatan yang baik untuk kami dan kami juga berharap supaya masa akan datang boleh buka lain cawangan lain outlet di tempat yang lain. Cawangan tempat lain. Ya. Harapan saya untuk menjana di sini untuk menjana pendapatan sampingan dan seterusnya lah. Maknanya saya tak setakat di sini je, mungkin saya akan tambah mesin lagi sekiranya benda ni berjaya. Kami berharap semoga perjalanan bisnes ni akan lancar dan pihak Signature DIY pun akan lebih berjaya selepas ini dan melahirkan lebih ramai usahawan di masa akan datang. Signature DIY the best. Signature DIY the best. Signature DIY the best.